Pertama sekali saya nak mengucapkan berbanyak tahniah kepada anda semua kerana terpilih telah kita tapis melalui temuduga untuk fasa percubaan bermula Januari hingga Mac. So dalam tempoh ini akan kita buat kursus-kursus pendek berkaitan dengan helping skills. Kita mesti belajar bagaimana untuk kita bantu diri kita dulu, barulah kita boleh membantu rakan-rakan kita, kita boleh membantu sekolah. Samaan kita dua seperti yang saya pesan, satu adalah soal pembangunan asasiah. Akhlak kita mesti paling bagus, paling terbaik. Kita tak nak PRS datang lewat ke sekolah, ada isu malas belajar, kita lagi melanggar disiplin sekolah, itu kita tak nak lah. Mesti jaga, buat penambahbaikan. Yang kedua adalah saya nak pencapaian akademik. Bukan soal banyak A atau sikit A, saya nak ada berlaku peningkatan. PRS kan dia bantu diri untuk bantu orang lain. So kita akan bantu juga anda untuk belajar kemahiran belajar bersama rakan-rakan anda yang lain. Dan kita akan pantau, kita akan ambil keputusan peperiksaan kamu daripada awal. Kita nak berlaku peningkatan. Saya harap kita menjadi orang yang ke hadapan untuk membantu guru dan sekolah. InsyaAllah dia akan memberi satu manfaat yang sangat baik. Kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, tapi yang penting adalah bagaimana untuk kita berusaha, kita menjadi lebih baik. Saya nak PRS pada tahun ini adalah PRS yang lebih baik. Yang sebelum ni pun bagus, baik. Jadi kita nak buat banyak penambahbaikan. Contohnya lelaki, kita akan hantar pergi belajar untuk menguruskan PS sistem dan pengaturcaraan program. Kita nak ada PRS yang boleh menjadi MC secara cekap. Suara yang bagus, berkeyakinan, berketerampilan, cekap untuk mengendalikan program, boleh membantu sekolah. Kawan-kawan kita semua bagus, cuma kita milih untuk menjadi pemimpin dan kita jadi lebih baik untuk kita bantu diri dan bantu orang lain, insyaAllah. Jadi tahniah sekali lagi, tekad dalam hati untuk kita menjadi insan yang lebih baik. At the end of the day, bila kita habis sekolah, kita rasa kita sepuh hati, aku belajar banyak benda yang membantu meningkatkan kualiti kita.